Akhirnya pegawai bomba menjawab persoalan mengenai isu kehilangan JASLIDA selepas beliau memberi kenyataan ini. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih, Tapas sebelum ini berdepan cabaran luar biasa apabila pasukan penyelamat disifatkan seperti sedang menaci dengan mangsa. Pegawai bomba kanan AI, Muhammad Izam Aminuddin berkata, keadaan itu berlaku kerana Jaslinda dipercayai sentiasa bergerak ke lokasi lain setiap kali pasukan SAR selesai melakukan pencarian di sesuatu kawasan. Dalam bahasa kami, sebenarnya kami sedang menaci dengan dia. Kami sampai di satu kawasan, buat pencarian dan tanda lokasi itu. Sudah diperiksa. Esoknya dia pula sampai ke kawasan itu, sedangkan kami sudah bergerak ke sektor lain. Sebab itu pencarian menjadi sukar, katanya ketika menjadi tetamu audiosia borak Balai Kendalian Abang Krim. Menurut beliau, pasukan SAR tidak boleh mengulangi pencarian di lokasi yang sama kerana setiap sektor telah dirancang untuk diperiksa mengikut jadual bagi mempercepatkan operasi. Jaslinda Saludin tidak sepatutnya meneruskan pendakian secara bersendirian di Gunung Batu Putih walaupun dikatakan mendapat kebenaran daripada malim gunung. Menurutnya lagi, pendakian solo terlalu berisiko sekiranya berlaku kecemasan, kerana tiada individu lain yang boleh membantu dengan segera.